Malam ni kita dengar pasal kematian. Boleh jadi 2 bulan lagi hari kematian kita. Kebanyakan mereka mati dalam keadaan mereka pun tak tahu mereka akan mati. Tuan-tuan baca ayat ni, balik tuan-tuan cari. Ayat ni dia cerita malam pertama duduk di alam barzakh. Perkataan inilah yang paling banyak diulang oleh orang yang melangkah masuk pada malam pertama ke alam barzakh, iaitu Rabbi, wahai Allah, irji'un, boleh tak kembalikan aku ke bumi? Tuan-tuan percaya ke tak? Ayat ni lah tuan-tuan akan tengok, ayat ni lah yang tuan-tuan akan dengar bila kita dan saya masuk ke alam barzakh nanti. Lalu mereka pun minta pada hari pertama kematian, Rabbi irji'un, ya Allah, boleh tak kembalikan aku? Kembalikan ke mana? Kembalikan ke bumi hak kita duduk malam ni ni. Selama mana belum mati, selama mana roh kita tidak melepasi halqum kita, maka di atas muka bumi ini setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat pahala. Setiap 10 sen yang dimasukkan kerana Allah, maka dikirakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ramai yang menyesal di malam pertama berada di alam barzakh. Ramai yang memohon kepada Allah mengulang-ulang, Rabbi irji'un, boleh tak ya Allah kembalikan kami sebentar sahaja di atas muka bumimu? Untuk apa wahai yang meminta pada hari pertama di barzakh? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia kata, ya Allah, bagi aku hidup saja aku nak buat amalan saleh yang tidak sempat aku lakukan. Lalu dijawab oleh Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tuhan kata tidak sama sekali. Tak boleh. Tuhan kata cukup. Dekat mana hak buat, dekat tu ya.